Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Fikrah and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Fikrah and P. Okay, insyaAllah ini adalah series yang akan memenuhi 4 episod. Dan dalam 4 episodnya antum akan nampak MPP berbicara tentang soalan-soalan yang antum dah tanyakan dalam macam yang antum ingat, yang Ana bagi waktu pre-webinar itu. Ingat sendiri lah. Jadi kami akan jawab persoalan antum dengan penuh ikhlas, tulus dari hati, tiada filter. Semua ni akan datang daripada bawah-bawah dalam. Jawab dengan betul-betul ikhlas. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita pengenalan diri kan. Okay. InsyaAllah pada hari ini nama Ana Aiman bin Azhar Ismail Shah, MPP Media, dan Ana akan memoderate kan kita punya episod pada kali ini. Dan insyaAllah ini adalah ahli kita. Silakan ahli panel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuat sikit. Nama Muhammad Siddiq bin Atan, adalah bekas ketua DA 23-24 dan adalah ahli panel antum hari ini. Cakap bekas ni. Okay, Assalamualaikum. Nama Ana Fiarid bin Anwar, bekas ketua pembimbing rakan sebaya sesi 23 dan 24, dan insyaAllah Ana beres meses sekarang. Alhamdulillah. Okay. Jadi ini adalah ahli panel kita yang telah sedia. Masa kita akan terus jawab pada soalan pertama. Apa soalan pertama ni? Okay. First adalah, bang, bila nak buat podcast Hidayah? Tu ada apa ni? Okay. Jadi seterusnya. Okay, kita ambil ni. Okay, kita tak payah sentuh ke perkara berat dulu. Kita sentuh senang dulu. Okay. Jadi ada tips tak untuk periksa? Saya nak straight A tapi kat kelas macam tak belajar. Apa yang maksud antum tak belajar tu? Kalau antum rasa kalau kat kelas tu antum dengar apa yang cikgu, ustaz ataupun ustazah terangkan tapi antum tak faham, satu. Tapi adakah antum betul-betul nak faham benda tu? Oh tak. Okay. Hafiz sambung sekejap. Tak tahu lah, bagi Ana sendiri kan, kalau antum nak berjaya kan dalam akademik ke, dalam peperiksaan ke, tip Ana satu je, iaitu kalau antum sendiri tak ikhlas nak belajar dalam kelas, dia susah, sangat susah. So kalau antum merasa payah nak duduk dalam kelas, payah nak dengar guru cakap apa, memang antum, senang kata, antum menutupi telinga antum. Dan in the end, ni pendapat Ana, rasa kalau antum fokus dalam kelas kan, cukup fokus dalam kelas, InsyaAllah antum akan berjaya dalam peperiksaan. Tapi kalau contoh dalam kelas tu, apa, bukan faktor kita tak fokus, tapi kadang-kadang cara guru menyampai. Kalau situasi macam tu nak atasi macam ni. So Ustaz Ustazah ni dia ada banyak cara mengajar. Jadinya antum confirm ada cikgu yang dia ajar, contohnya satu bab tu setengah jam tu. Contohnya kalau antum belajar bio memang susah lah istilahnya. Okay, tapi macam mana antum nak pastikan antum catch up dengan pembelajaran tu? Antum pastikan setiap kali ustazah terangkan tu antum tengok buku teks. Tak kisah, ni Ana punya cara lah. Antum tengok buku teks, antum pastikan antum bila entah tengok, antum tengok buku muka surat tu, antum pernah nampak benda tu. Maksudnya macam contohnya kalau tak adalah nanti bila ulang kaji, ish ni muka surat apa ni, tak pernah nampak ni. Mak dah tengok slide je. Sebab kadang-kadang pun ustaz-ustazah kat depan tunjuk slide kan, tapi antum tak buka buku. Lepas tu bila nak ulang kaji, tak tahu apa yang antum baca sebenarnya. Betul. Ya, rasa tu je kot, tak ada tambahan kan? Rasa tak ada kot.
Antum Wish lah. cuba, antum dapat. Wish pula PPT. PPT. Kalau videonya post sebelum PPT. Okay, jadi next. Pergi soalan hangat sikit lah. Apa fungsi biar selawat dan JZKK? Nak start dulu? So apa beza sekolah kita, sekolah hidayah sebenarnya dengan sekolah lain adalah benda-benda macam ni lah, bi'ah solehah ni. Contohnya kalau sekolah lain, kalau ada yang nak ke depan, yang nak berikan bahan, yang nak bagi pengumuman, kita akan mungkin tepuk ataupun kalau gempak sikit kita akan hu-ha-ha kan. Tapi kalau kita kat hidayah ni, kita akan selawat, kita akan hormat dia, kita akan bawa dia rasa macam nak sampaikan benda tu dengan bersungguh-sungguh. Bila cuma antum rasa kalau antum nak pergi depan, so antum semua orang lain selawat kat antum, mesti ada rasa feeling yang Ana nak kena sampaikan benda ni betul-betul ni sebab dia dah hormat Ana. Jadinya Ana kena sampaikan benda dengan betul. Betul ke? Betul. Dan Ana nak antum ingat balik apa maksudnya JZKK kan. Kalau JZKK tu maksud dia adalah kita nak mendoakan dia kan. Jadi bezanya dengan kita tepuk tangan, dengan kita mendoakan dia, mana yang lebih baik? Jadi contohnya bagi Ana sendiri memang JZKK jauh lagi baik sebab kita tengah mendoakan dia. Bila dia dah habis apa-apa pengumuman ke, apa penyampaian apa-apa ke, bila dia turun tu kita bagi dia JZKK dan kita tengah mendoakan dia. Ni apa salahnya kita buat kan? Anak tak tambahan kan. Tapi last bila biar-biar ni semua kita kumpulkan, jadi identiti lah. Hidayah. Kalau kat sekolah lain tepuk tangan semua kita cek-cek tadi. Okay. Ada tambahan lagi? Terus. Okay. Jadi untuk next soalan, kita bagi ni ala-ala ada ketua PRS kan. Adakah MDP penting sebagai seorang abang usrah, orang yang jagakan abang usrah, terjaga kebajikan dia orang? Apa perasaan kau? Ana cuba bayangkan daripada pandangan pelajar dan daripada pandangan murabbi itu sendiri. Rasa lagi penting lah pandangan pelajar sebabkan bila kita dah menjaga PRS kan, dia kadang-kadang kita terlupa yang pelajar pun ada perasaan bila dia orang dalam MDP ke, bila dia orang tengah melangsungkan usrah. Jadi Ana cuba antum bayangkan, antum sekarang dalam usrah kan. So antum duduk dalam usrah, niat antum duduk dalam usrah apa? Ada yang rasa macam, oh hari ni abang usrah Ana nak buat jamuan, best, makan-makan. Hari ni abang usrah Ana bawa ke futsal, best, main-main. Tapi kalau abang usrah tu bawa bahan, apa niat antum nak berada dekat usrah kan? Jadi kenapa MDP ni penting? Sebabkan kita faham yang wasilah tarbiyah, antara wasilah tarbiyah adalah usrah kan. Dan kita faham sekolah ni pun sekolah yang menggerakkan tarbiyah kan? Jadi kalau salah satu wasilah tarbiyah tu tak ada dalam kita punya sekolah, dia hilang salah satu identiti sekolah kita kan. Sebagaimana kebanyakan sekolah Muslim pun ada usrah, dia tak se-special usrah dekat hidayah kan? Sebabkan usrah dekat hidayah, abang-abang sini antum yang jaga kan? Kita tengok abang Siddiq yang jaga, abang Aiman jaga, dan diorang ni jaga dengan matlamat nak antum berubah kepada yang lebih baik. Sebab tu MDP lebih penting kan. Ana suka bagi contoh lah sebenarnya. Ana suka bagi ibarat, antum nak panjat tangga, antum nak panjat satu bangunan tapi tak ada tangga kan? Dan orang yang akan bagi antum tangga tu untuk panjat bangunan tu adalah abang usrah antum kan? Sama juga dengan ibarat antum nak berubah. Anda faham semua orang ada masalah ataupun semua orang ada salah silap yang diorang nak perbaiki. Tapi kadang-kadang tak semua masalah yang antum ada, antum tak boleh selesaikan seorang-seorang. Itulah ada MDP, adanya usrah, supaya antum dapat meminta bantuan kan? At least bila antum ada MDP tu, dia rasa senang untuk antum cari perubahan. Yang tadi mention tentang apa
dia special usrah kat sekolah ni sebab apa, abang-abang yang jaga kan. Tapi kenapa tak guru je jaga? Apa yang special sangat abang-abang je jaga? Oh, Ana suka sangat satu topik ni. Sebab kan antum bayangkan guru-guru beza dengan antum berapa umur? 20 tahun, 15 tahun kan? Macam antum tengok beza kan zaman antara guru-guru antum dengan zaman antara dengan antum. Jauh beza dia. Sama juga dengan tapi kalau kita tengok kepada abang MDP, biasanya beza 2 tahun, paling-paling pun 3-4 tahun kan. Jadi bila kita tengok beza dia tak jauh. So pengalaman yang antum dengan abang murabbi antum pun dekat-dekat sama. Apa yang antum rasa dalam generasi yang sama kan. Jadi antum boleh relate dengan banyak lagi benda. Ana suka sebab kalau antum main, contohnya antum main game kan, abang usrah antum pun akan mungkin main game yang sama kan. So mesti main ML lah. Cuba antum bayangkan guru-guru antum main game yang antum minat, tengok cerita yang antum minat. Dia macam susah nak bayangkan kan. Sebab tu bestnya usrah dengan abang murabbi ataupun dengan abang senior. Sebab kan antum banyak sangat benda yang antum boleh relate. Cuma tinggal antum nak korek je daripada abang usrah antum. Mesti ada. Dia mesti ada benda yang antum boleh relate. Biasa kalau abang usrah mesti macam main ML kan. Apa, anda tahu lah sebab anda antara abang usrah tu. Sidik, main apa Sidik? Bayangkan nak main ML dengan guru antum. Bayangkan okay, Ustaz Ali Taqwa tu like jadi macam tu lah, dia lebih kurang macam tu lah. Dia punya relate tu sangat-sangat bagus lah. Tu dia punya bond. Okay lah, rasa kita masuk soalan hangat-hangat sikit. Okay, rasa controversial. Okay, kenapa tak boleh ikhtilat? Best word. Okay, ni soalan yang jawabkan. Best code. Soalan dia tu dah best code. Best word. Siapa tanya? Lah. Mesti dia tengok kan video ni. Okay, Cak, kenapa best? Best ke? Best ke? Best sangat ke? Bagus sikit. Anak-anak yang tanya lah terasa sikit lah. Kenapa lah? Anak bagi sejujurnya kan, banyak benda yang, contohnya banyak benda yang berdosa rasa best kan. Bagi contoh hisap vape, mesti best kan. Orang yang hisap vape mesti dia tahu best kan. Sebab kalau tak, kenapa dia ulang-ulang? Benar. Sama juga dengan ikhtilat, mestilah dia best. Sebab tak, kenapa banyak kes orang buat ikhtilat kan. Tapi satu benda yang nak sangat antum ingat balik adalah antum kat dunia ni. Dunia ni bukan tempat terakhir antum. Ingat yang dunia ni adalah ujian antum kan. Sebab kan antum dekat dunia ni adalah sebagai ujian. Dan ujian nak pergi mana untuk kita dapat akhirat. Contohnya antum ambil peperiksaan kan, antum rasa antum tak perlu bersedia apa-apa ke untuk antum menghadapi peperiksaan. Contohnya macam PPT kan, tak kisah dah lepas ke belum lepas ke. Kalau antum nak menjawab exam, antum mesti dah study, dah baca buku, dah buatkan sesuatu untuk antum kumpulkan amalan-amalan antum untuk antum jawab exam. Sama juga dengan dekat dunia ni. Kalau antum rasa ikhtilat ni best, dan antum tahu benda tu berdosa, di ibarat antum tak terfikir nak study, tak terfikir nak buat amalan untuk antum pergi ke akhirat nanti. Pandangan tasdik macam mana? Dah nampak tak yang kalau orang sakit kan, orang nak mati kan dia macam ada benda macam signal tu yang macam tu macam mati kan. Macam tu lah. Yang atas bawah tu macam atas tu ujian tu, bawah tu ujian tu. So dia akan antum, waktu antum hidup, antum akan sentiasa diuji sampai dah satu masa akan mati. Tapi mati tu maksudnya tak adalah antum mati macam itu je. Antum, kita percaya kan mati tu akan bawa kita ke syurga. Kalau kita buat benda-benda yang baik, kita beriman, kita akan rasa benda tu kat akhirat nanti. Tak adalah kita best kat syurga, best kat dunia je. Betul? Saintifik sikit. Sikit. Kenapa rasa seronok bila berikhtilat? Okay lah. Kota Bayu kan? Kota Bayu. Dia
So dia macam ni tau. Secara logik boleh jawab, secara scientific boleh jawab. Bila ada satu rangsangan kan, kita akan contohnya kan, bila banin bertemu banan, so akan timbul satu hormon tau. Hormon ni dia akan macam buat kita rasa suka. Itu yang kita itu yang kita buat, ada rasa syahwat tu. So apa hormon tu nama dia adalah Dopamine. ya, dopamine. Next question. Nanti. Okay. Next. Boleh lah nyanyi. Kita ambil apa perasaan menjadi MPP? Allah Akbar. Sekejap, dia orang tak tahu. Dia tahu. Tak tahu. Okay. Boleh Ana jawab dulu? Silakan. Perasaan menjadi MPP. Dia nak cerita back story sikit lah. Waktu Ana jadi MPP, tahun tu Ana pun baru jadi PRS juga. Dan waktu tu dia macam agak mengejut juga. Mengejut. Tak, teruskan. Ini mula jadi PRS kan. Nak call. nak cerita tak lebih. Kita tanya. Dia call lah. Okay. Jadi apa, first naik PRS tu macam, waktu Ana tengok MPP tu kan, Ana macam wah, dia macam benda best ni Ana takkan boleh capai lah. Sebab apa, setakat ni memang semua PRS di 2 tahun baru masuk MPP kan. Dan waktu tu Ana macam tanya-tanya, pernah ke ada orang apa baru masuk PRS terus masuk MPP. So macam apa lah, tak fikir. Waktu tu Ana dah target MT asrama, apa MT Tabiat. So tiba-tiba waktu tu apa, Ana tiba-tiba ada seorang abang dia panggil, dia ambil gambar untuk calon MPP. Lepas tu waktu tu Ana macam, oh menarik ni. Tapi Ana tak fikir jauh lah, sebab Ana dah tahu takkan dapat. Lepas tu tiba-tiba waktu calon MPP, pilih calon MPP Ana terpilih tu, Ana terpilih sebagai calon pun Ana dah kagum lah. Tu boleh jadi MPP lagi, kagum lah waktu jadi calon. Lepas tu Ana wah. Lepas tu Ana macam apa, sampai sini je, okey je. Kau nak rasa ramai yang ingat lah. Ana rasa dia seorang je yang tak ada waktu orang berkempen kan. Dia seorang dia paling unik sekali. Acah-acah. Dengan editing lagi je. Saya cakap keret kan. Tapi apa, waktu Ana tengah tunggu result untuk MPP tu, Ana tak tahu pun. Ana tak kisah pun. Tiba-tiba waktu perhimpunan tu yang diumumkan MPP, Dia tak menang. Ana agak terkejut lah. Ana apa, rasa agak terkejut lah. Waktu tu pun apa, Ana tak muncul depan pelajar pun nak bagi manifesto. Ana buat video kat mana tau, apa, UK semua tu lah. Jadi sekarang apa, perasaan Ana sebagai seorang MPP, rasa sangat-sangat bersyukur lah. Apa, dapat rasa pengalaman jadi seorang MPP. Ada sangat-sangat banyak pengalaman yang dapat. Dan apa, dia punya perasaan tu tak boleh dibina balik. Kalau jadi MPP tempat lain pun rasa dah tak boleh dapat lah. MPP kat Hidayah ni macam benda sama. Rasa sangat Kita syukur. banyak belajar bila jadi MPP ni. Contohnya kalau Ana daripada zaman Ana form 1, form 2 Ana macam duduk belakang je, duduk diam je. Bila Ana start, Ana mention lah, start bawah unit Tariq Zamin Najwa. Ana rasa macam Ana kena buat something untuk sekolah ni, bukan maksudnya kerja dakwah tu macam satu tanggungjawab. So bila Ana belajar buat media, belajar bercakap, makin lama makin Ana rasa Ana improve myself lah. Sampai satu masa Ana rasa beruntungnya, kenapalah tak ada, tak nak. Kenapa lah tak terima calon masa rugi lah. Tak apa lah, kita dah cerita dekat sini kan. Apa belakang tadi? Okay. So, last. Keep it short and simple lah. Ana suka sangat bila, Ana tak tahu kenapa, waktu Ana first naik MPP tu, dia bukan suka. Dia more kepada Ana suka yang
Ana faham konsep diamonds are built under pressure. Sebab kan bila Ana naik waktu form 3 tu memang rasa terbeban teruk. Memang rasa berat. Ana rasa macam walaupun kerja SU kan, orang nampak kerja SU ni macam remeh kan. Tulis apa, tulis media mesyuarat, buka tempahan, benda-benda yang senang kan. Tapi bila antum menjadi seorang kepimpinan dekat sekolah, tak kisah dekat sekolah, dekat EU ke, dia akan rasa tanggungjawab dia. Sebab kan orang pandang antum kan. Orang akan pandang entah. Dan Ana, bila Ana naik first time kan, bila orang panggil nama Ana untuk pergi ke hadapan, untuk diri kat depan tu, Ana rasa macam nak tunduk tu muka Ana. Sebab Ana serius malu kan, malu lah depan semua orang kan, sebab semua orang pandang. Tapi MVP memang banyak bagian dalam pengajaran. Antaranya pengajaran cara nak berurus dengan orang lain kan. Cara nak berurus dengan seorang ketua, cara untuk menjadi seorang ketua. Dan banyak pengajaran. Jadi Ana harap kalau antum, siapa lah antum pelajar biasa ke, antum kiadah ke, antum dapat tawaran untuk naik jawatan, Ana harap antum akan ambil dan antum cuba sebaik-baiknya. Sebab Allah akan tengok usaha, Allah tak tengok hasil. Jadi cuba. InsyaAllah Allah, antum akan dapat ganjaran. Itu perasaan MVP. Kalau nak saya Asik kita masuk ni lah, mode rapid fire question. Kita jawab simple-simple je. Ada beberapa soalan lagi. Okay, kenapa tak lihat cakap aku kau? Ni budak sama, anak tak sama. Ya Allah. Okay lah, simple dia macam ni lah. Bila kita cakap aku kau kat asrama, dia dah ada dia punya rotation lah. Dia punya cycle lah. Kalau cakap kau, dia akan mendikan untuk kita cakap benda-benda lain yang tak bagus. Contohnya macam aku kau, kita akan mula cakap mencarut. Dan daripada anak hantar, biasa tak orang dengar anak hantar. Contohnya Hantar ni dia tak sedap. Jadi bila cakap aku kau ni, dia akan mendorong untuk kita cakap benda-benda lain. Jadi lepas mencarut akan datang lagi. Contoh lucah, contoh semua benda-benda. Jadi anak hantar dia untuk stop kita daripada buat macam tu. Aku kau, secara asasnya dia macam tu lah. Dia akan, kita tak boleh nak cakap sebab dia akan mendorong pada benda yang lain yang lebih buruk. Okay, Taman. Ada kat sekolah kita. Rasa Ana suka nak bring up yang macam analogy. Sama je konsep kenapa kita tak buat ikhtilat dengan sama kenapa kita buat aku kau. Sebab macam firman Allah dah bagi tahu dalam Quran, wala taqrabuz zina. Kenapa Allah kata jangan mendekati kan, berbanding jangan buat? Sebab kan benda yang mendekati itulah benda yang akan membantu syaitan menghasut antum untuk buat benda lagi teruk. Sama je macam kalau antum pakai aku kau. Kalau antum pakai aku kau, dia akan mendorongkan syaitan akan menghasut antum untuk mencari, untuk cakap benda yang lagi teruk. So sama je konsep dulu tu. Okay, next. Kenapa Hidayah kena ambil banyak sangat subjek walaupun hanya menengah bawah? Sebab Hidayah special. Hidayah ni anak emas. Sebab apa Hidayah ambil SPM dengan akademik SPM subjek SPM dan SPM. Subjek 9 SPM. Lepas tu tambah lagi SPM dalam 9-11. So mungkin minimum dalam 18 subjek gitu lah. So bagi anak dinia senang je kan. Kecuali yang kita beberapa je lah kelas yang akan rasa. Tapi biasa dekat tulisan biasa sikit. Tapi dinia tu senang je. Cuma bila macam kita tahu belajar tu satu kewajipan. Ada hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu tu memang satu kewajipan. Jadinya tak kisahlah antum mungkin rasa SPM tak penting pun untuk hidup, tak beasiswa tak tengok pun. Tapi dia sebagai satu ilmu yang antum kena belajar sebagai seorang Islam, sebagai seorang hidayah. Okay. Tak lama. Okay, dah soalan Nasrin. Okay. Best ke masuk hidayah? If belajar tu dia dari sekolah tahfiz dan nak masuk hidayah boleh ke? Sebab dia still belajar akademik cuma tak macam kat hidayah. Okay, soalnya macam kurang faham. Kenapa tak boleh? Apa yang menyebabkan belajar tahfiz tu tak boleh?
Asal dia cakap pasal dia nak masuk hidayah tapi dia tahfiz, tapi dia tak nak ambil subjek yang dia. Okay, siapa yang tanya soalan ni, korang bagi penjelasan sikit dalam komen. Bagi penjelasan sikit. Pakai fake account. Pakailah fake account macam tu. Okay, next, last sekali. Tak ada. Dah habis dah? Habis dah? Habis dah? Habis dah? Tak rasa. Jadi 25 minit kita borak kat sini. Okay, siapa yang stay tune until the end, ada hadiah sikit untuk entah. Mun kita mau lagi konten macam tu, kita boleh subscribe kat channel IG. Mun mau nak lagi, nak clip shots, apa-apa lah kita orang follow je dekat IG lagi ya. Subscribe tau sih. InsyaAllah itu saja next episode, dan next-nextnya akan ada MPP lain yang akan berbicara. InsyaAllah itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Fikrah MPP. Yeah. Bye-bye kami kita.